9,900, jangan cakap mahal lagi yang ni kereta So special offer. Kita nak tengok condition dia. Luar orang jual 12, 13, tapi condition pun tak macam saya macam ni. Itu tengok, saya belum buat apa-apa latang suara macam ni. Tengok customer jaga tak? Tengok spoilim dia baru tukar 2 bulan saja. Dia cakap dengan saya 3,000 lah, 3,000 lebih lah. Dia buat ini lah. Kita tengok dalam. Cat luar semua macam kereta baru lah. Steering dia tengok kemas Dashboard dia semua betul-betul halus sebenarnya. Kemas. Tengok steering original. Jarang nampak steering original boleh maintain sampai sekarang. Orang mesti pergi sampul punya, pergi balut punya sebab kopek. Pecah. Tengok ini original lagi. Ini pun sama dengan original. Ini original. Original ada lubang-lubang punya, nampak tak? Lubang-lubang So dashboard dia tengok kemas Kalau you tengok 20 biji, 30 biji pun tak macam saya macam ni. Ini cushion nanti saya kotor sikit, saya akan bersihkan dia orang. Buka belakang kasih orang tengok. Belakang pun sama juga seat. Nanti saya akan cuci semua. Handle semua pun kemas juga. Tunjuk handle kasih orang tengok, handle, papan, side. Saya tak ada jual kereta yang tak kemas. Saya punya page ini tak ada jual kereta yang tak kemas. You orang percaya saya akan kasih you orang kereta yang berbaloi. Saya tak mau jual 12, 13. Saya jual 99 aja. Kalau you boleh dapat 5, 6 ribu itu memang tak boleh tengok merah. Customer nak jual pun bukan bodoh. Satu kedai sudah jual under value ni nak jual betul tak? Semua nak jual tinggi-tinggi memang. Tak ada orang jual below market Kalau below market itu kereta nanti you sakit kepala Ini semua original tak ada accident Saya nak untung, tapi saya untung sikit aja. Bukan tak mau untung. Tapi untung dengan hati yang ikhlas lah. Follow saya punya page ini. Jacitan jual kereta dengan hati yang ikhlas. Sekian, terima kasih.